Jais itu. Tahun 2022 saya rasa. 2022 21 22 macam tu. Itu boleh maklumkan jemaah-jemaah kita. Baik. InsyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur Allah Ta'ala kerana ibaratnya sama-sama kita dapat solat pada maghrib secara berjemaah di surau Al-Ikhwan. Jadi insyaAllah pada malam ini kuliah maghrib malam ini akan disampaikan oleh Al-Fadil Ustaz Ahmed Muhammad Al-Barazaki yang merupakan pelajar jurusan pengajian Islam di UUM dan merupakan lepasan Mahat Tahzib di Syria dan pemegang talian Maiz dan Mawib serta Jais pada tahun 2000 sekitar 2022 dan 2023 dan seterusnya bertugas sebagai guru takmir di penjara Sungai Buloh dan seterusnya penterjemah sambilan artikel bahasa Arab untuk Palestin kini. Dan yang terakhir adalah merupakan penyampai kuliah agama berkitab di Syarikat Persediaan dan juga surah-surah orang. Jadi Al-Fadil Ustaz merupakan buat kali pertama bagi ceramah di surah Al-Ikhwan ini. Jadi insyaAllah tak boleh dengan masa saya menyebut Al-Fadil Ustaz untuk meneruskan kuliah maghrib kita pada malam ini. Tafadhal masyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa nabiyuhu wa habibuhu wa safiyyuhu ballagha ar-risalah wa adda al-amanah wa nasaha al-ummah wa jahada fillahi haqqa jihadih. Salawatullah wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman yuqarribuna ilaika ya akramal akramin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Yang dimuliakan Tuan Imam serta barisan kepimpinan Surau Al-Ikhwan Taman Samudra, muslimin muslimat para jemaah rahimakumullah. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Ta'ala di atas segala limpahan, kurniaan, segala rezeki, nikmat, kebaikan yang Allah telah berikan kepada kita. Dan Alhamdulillah, di balik segala nikmat yang kita kecapi, masih lagi Allah memilih kita untuk sama-sama hadir di rumah Allah pada malam yang penuh bahagia ini. Hadir menunaikan solat fardu secara berjemaah, hadir memakmur, mengimarahkan rumah Allah Ta'ala ini, yang mana Allah firman dalam surah Taubah ayat ke-18, innama ya'muru masajidallah man amana billah wal yawmil akhir. Adapun orang yang paling layak mengimarahkan rumah Allah ini adalah mereka-mereka yang pasti beriman dengan Allah, pasti beriman dengan hari akhirat. Mereka sahaja yang layak mengimarah, menghidupkan suasana di rumah Allah Ta'ala ini. Dan Nabi juga pernah bersabda dalam sebuah hadis, diriwayatkan daripada Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, dengan sabdanya, idza ra'aitumur rajul ya'tadul masjid fashhidu lahu bil iman. Jika kamu lihat seseorang itu seringkali melazimi rumah Allah, sentiasa hadir menunaikan kewajiban di rumah Allah, maka persaksikanlah orang tersebut, orang itu adalah orang yang beriman. Hadis riwayat daripada Imam At-Tirmizi.
Allah dan Rasul jamin keimanan bagi mereka yang sentiasa mengimarahkan rumah Allah. InsyaAllah semoga Allah memilih kita tergolong dalam orang yang direzekikan dengan keimanan sebenar-benar iman dalam jiwa hati sanubari kita, insyaAllah. Dan seterusnya, Alhamdulillah juga, selain daripada kita menunaikan solat fardu secara berjemaah, Allah memilih kita juga untuk sama-sama duduk dalam majlis-majlis sebegini, yang mana majlis-majlis sebegini jelas Nabi pernah menyatakan dalam sebuah hadis, idza marartum bi riyadil jannah farta'u, jika kamu lalu pada salah satu daripada taman-taman syurga. Nabi pesan kepada para sahabat, jika lalu pada salah satu daripada taman-taman syurga, singgahlah taman itu. Para sahabat tanya kepada Rasulullah, wa mariyadul jannah ya Rasulullah, apakah yang dimaksudkan dengan taman syurga itu wahai Rasulullah? Rasulullah bersabda, majalisil ilm, majlis ilmu, atau dalam sebahagian riwayat yang lain mengatakan majlis zikir, majlis-majlis yang mengingatkan kamu kepada Allah. Majlis-majlis sedemikian Nabi gelarkan sebagai salah satu daripada taman-taman syurga, yang mana kita tahu bila taman syurga pasti akan turun rahmat, barakah daripada Allah Ta'ala. Hadis riwayat daripada Tabrani. Dan juga Nabi pernah ingatkan kepada kita dalam satu sabdaannya, Nabi pesan kepada kita, sepanjang hayat kamu, semenjak kamu dilahirkan sehingga nanti kamu akan dimatikan kelak, jadilah salah satu daripada 4 kumpulan ini. Nabi sebut, kun aliman au muta'alliman au mustami'an au muhibban wala takun khamisan fatahlak. Nabi pesan kepada kita, jadilah salah satu daripada 4 kumpulan ini, iaitu yang pertama sekali kumpulan orang alim. Kamu hidup di atas muka bumi, kena jadi orang alim, mesti kena tahu tentang segala hukum hakam yang ada dalam kitab Allah, dalam sunnah Rasulullah, dalam perbahasan alim ulama. Dan Nabi tahu bukan mudah untuk jadi orang alim. Orang alim ni orang yang tahu tentang yang tersirat dan yang tersurat yang ada dalam Al-Quran, ada di dalam perbahasan hadis. Bukan mudah hendak jadi orang alim. Sebab itu Nabi pesan, jika kamu tak mampu jadi orang alim, jadilah kumpulan yang kedua, iaitu au muta'alliman, jadilah penuntut ilmu, sentiasa menuntut ilmu. Sayyidina Ali juga pernah mengingatkan kepada kita, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi, tuntutlah ilmu semenjak daripada dalam buayan sehinggalah kamu masuk ke dalam liang lahat. Itu yang terbaik bagi kamu. Nabi sebut, jadilah kumpulan yang kedua. Kalau tak mampu, jadi kumpulan yang pertama tadi. Dan kemudian kita tahu juga bukan mudah nak jadi penuntut ilmu. Sebab itu Nabi pesan lagi sekali, jika tak mampu jadi penuntut ilmu, jadilah kumpulan yang ketiga, iaitu au mustami'an, orang yang sentiasa mendengar akan ilmu, mengambil manfaat daripada ilmu yang didengari. Jadilah kamu pendengar-pendengar setia kepada ilmu dan ambil manfaat daripada ilmu itu. Dan Nabi menyatakan, kalau itu pun kamu tak mampu, jadilah kumpulan yang terakhir, iaitu jangan sampai terlepas daripada kumpulan terakhir, iaitu Nabi mengatakan au muhibban, iaitu orang yang paling tidak kena ada rasa kasih, cinta dalam dirinya terhadap ilmu. Kena hadirkan dalam diri kita rasa kasih terhadap ilmu. Jangan sehingga hilang rasa kasih sayang terhadap ilmu. Sebab itu Nabi pesan, wala takun khamisan fatahlak. Nabi sebut, janganlah jadi kumpulan yang kelima. Kumpulan kelima ni kumpulan apa? Kumpulan yang bukan orang alim, tak ada ilmu, tidak mahu menuntut ilmu, mendengar akan ilmu pun tak nak, akhirnya membawa rasa kasih sayang dalam dirinya terhadap ilmu pun hilang. Dia akan memusuhi ilmu itu sendiri, memusuhi ilmuan yang ada dalam agama Islam, memusuhi ilmu. Bila sampai tahap kamu memusuhi ilmu itu, Nabi sebut kamu sudah melepasi garis sempadan merah. Fatahlan, kamu akan binasa. Hidup kamu sia-sia, kamu akan hidup dalam keadaan yang binasa. Hadis riwayat daripada Al-Baihaqi. Sebab itu para ahli ulama mengatakan ilmu dalam kehidupan adalah yang paling utama, syarat nak masuk ke dalam syurga. Nabi sebut dalam sebuah hadis, antara syarat nak masuk ke dalam syurga, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahalallahu lahu tariqan ilal jannah.
Sesiapa yang mengambil jalan menuntut ilmu, Allah akan mempermudahkan jalannya untuk menuju ke syurga. Syarat nak masuk ke syurga mesti kena beramal dengan ilmu, mesti kena beramal, dan nak beramal mesti kena ada ilmu. Sebab itu Imam Syafi'i dan para alim ulama ada memesan kepada kita, ilmu dalam kehidupan bagaikan lampu yang menyuluh perjalanan kita. Ilmu dalam kehidupan bagaikan lampu yang menyuluh perjalanan kita. Ni musim-musim cuti, ramai di kalangan kita balik kampung yang jauh ada di Kelantan, Terengganu, di Johor dan di mana-mana. Kalau kita nak balik ke kampung untuk menuju ke satu destinasi, menaiki sebuah kenderaan bersama dengan keluarga yang ada dalam kenderaan di malam hari yang gelap gelita, kita pandu kereta tanpa sebarang cahaya yang menyuluh perjalanan sampai ataupun tidak ke destinasi, tak sampai. Sebab apa? Tak ada lampu yang menyuluh jalan kita. Sebab itu Imam Syafi'i pesan kepada kita, syughulul fata at-ta'allum, faman aba fakabbir alaihi arba'u takbirat. Imam Syafi'i pesan, tugas anak muda menuntut ilmu. Tugas anak muda menuntut ilmu. Siapakah anak muda tersebut? Kitalah semua pernah melalui zaman muda suatu ketika dahulu. Imam Syafi'i sebut, tugas anak muda menuntut ilmu. Siapa yang tidak mahu menuntut ilmu, faman aba fakabbir alaihi arba'u takbirat. Siapa yang tidak mahu menuntut ilmu, Imam Syafi'i mengatakan, solatkan dia 4 kali takbir. Solatkan dia 4 kali takbir. Maksudnya apa? Solat jenazah. Wal'iyazubillah. Imam Syafi'i mengatakan, siapa yang hidup dan tidak mahu menuntut ilmu, mati lebih baik seakan-akannya. Sebab apa? Kita akan hidup dalam kesesatan dan akan menyesatkan pula orang ramai. Wal'iyazubillah. Dan Alhamdulillah, syukur pada Allah, sekurang-kurang malam ini kita dipilih oleh Allah untuk duduk dalam majlis ilmu. Sekurang-kurangnya insya-Allah kita tergolong dalam salah satu daripada 4 kumpulan. Mungkin ada alim ulama di kalangan kita, ataupun setidaknya kita tergolong dalam penuntut-penuntut ilmu, ataupun setidaknya kita mendengar ilmu pada malam ini. Semoga kita dapat ambil manfaat, ataupun paling tidak ada rasa kasih mahabbah dalam diri kita terhadap ilmu itu. Semoga Allah Ta'ala terima segala amalan kita. Jadi insya-Allah malam ini saya akan cuba bawa dan kupaskan sedikit tentang tajuk yang diberikan, iaitu tentang akhir-akhir zaman, antara tanda-tanda kecil akhir zaman, yang mana kita tahu pada waktu ini segala apa yang terjadi di sekeliling kita melambangkan ataupun makin menjelaskan tentang apa yang diceritakan oleh Rasulullah SAW 1400 tahun yang lalu, lebih daripada 1400 tahun yang lalu. Dan malam ini juga kita telah masuk pada malam ke-7 daripada bulan Zulhijjah. Begitu pantas waktu berlalu. Baru sahaja kita meraihkan Aidilfitri yang lalu, baru sahaja kita beribadah di bulan Ramadan yang lalu. Begitu pantas waktu masuk, dan ketika ini sudah nak bertemu pula dengan Aidil Adha, nak bertemu pula dengan 10 daripada bulan Zulhijjah. Waktu berlalu pantas. Itu juga pernah diingatkan oleh Rasulullah, antara tanda-tanda akhir zaman nanti, kamu akan lalui kehidupan kamu dan kamu rasai waktu-waktu dalam kehidupan kamu akan berlalu dengan begitu pantas. Hadis yang diriwayatkan daripada Anas ibn Malik radhiyallahu taala anhu, Nabi menyatakan, la taqumus sa'ah hatta yataqarabuz zaman. Tidak akan pernah terjadi hari kiamat sehinggalah sampai satu ketika nanti kamu akan rasai waktu-waktu dalam kehidupan kamu berlalu dengan begitu pantas sekali. Fatakunus sanah kasyahar. Nabi nyatakan, setahun yang kamu lalui dalam kehidupan kamu, kamu rasai bagaikan 1 bulan sahaja. 365 hari kita lalui dalam kehidupan kita, kita rasa bagaikan 30 hari sahaja, 1 bulan sahaja. Dan Nabi menyatakan, wasyahr kal-jum'ah, 1 bulan yang kamu lalui dalam kehidupan kamu, kamu rasai bagaikan 1 minggu. Wa takunul jum'ah kal-yaum, 1 minggu kamu lalui bagaikan 1 hari sahaja. Wa yakunul yaum kas-sa'ah, 1 hari yang kamu lalui bagaikan 1 jam sahaja. Wa takunu sa'ah katormatin minan nar, 1 jam kamu lalui dalam kehidupan kamu pada ketika itu. Di akhir zaman nanti, Nabi menyatakan kamu lalui 1 jam bagaikan 1 percikan api sahaja. Lalu di depan mata kamu habis tempoh waktu 1 jam. Begitu pantas waktu berlalu. Hadis riwayat daripada At-Tirmizi,
Realiti apa yang terjadi di zaman kita itulah seperti apa yang disebut oleh Rasulullah SAW dengan jelas, yang mana kita lihat contoh cuti hujung minggu kita, Jumaat, Sabtu, Ahad cuti hujung minggu, kita balik duduk di rumah rehat sambil baring-baring tengok berita sahaja, scroll berita, sedar-sedar habis dah cuti hujung minggu, masuk balik bertugas hari Isnin. Begitu cepat waktu berlalu. Dulu usia muda kita lalui, kemudian sekarang semua dah berumur, dah ada anak, dah ada cucu. Begitu pantas waktu berlalu, masih terngiang-ngiang lagi di minda kita bagaimana zaman muda kita dahulu, masih terngiang-ngiang, dan waktu itu begitu pantas. Para ahli ulama mengkaji, antaranya Imam Nawawi mengatakan kenapa kita rasa waktu itu begitu pantas, sedangkan matahari terbit, matahari terbenam di zaman kita satu hari satu malam ada waktu 24 jam. Di zaman Rasulullah dahulu pun satu hari satu malamnya 24 jam juga. Tetapi kenapa kita rasa waktu itu berlalu dengan begitu pantas? Imam Nawawi mengatakan disebabkan disebabkan puncanya adalah hilang keberkatan dalam waktu-waktu tersebut. Allah cabut keberkatan yang ada pada waktu itu disebabkan kamu mengisi waktu-waktu kamu itu dengan perkara yang sia-sia. Wal'iyahzubillah, diisi dengan perkara yang sia-sia. Realiti zaman kita terlalu banyak perkara sia-sia. Kita menghabiskan waktu dengan banyak melakukan benda yang sia-sia. Wal'iyahzubillah. Sebab itu adalah sangat penting bagi kita untuk sekurang-kurangnya mengetahui tentang akhir zaman, mengetahui tentang bilakah kiamat nak terjadi, tanda-tanda kiamat kecil, supaya dapat mengembalikan keimanan kita, supaya dapat beri fokus untuk hari kehidupan sebenar kita di hari akhirat, bukan hidup di atas muka bumi ini. Nabi sebut dalam sebuah hadis, al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang bijak cerdik, orang yang paling waras akal fikirannya, bijak dan cerdik, mereka sentiasa muhasabah dirinya, wa amila lima ba'dal maut, dan sentiasa akan melakukan amalan-amalan bekalan untuk hari selepas daripada kematiannya, iaitu di hari akhirat nanti. Adapun sebaliknya, Nabi mengatakan wal ajizu man atba'a nafsahu hawahu wa yatamanna 'ala Allah. Adapun orang yang lemah akal fikirannya, orang yang tidak waras akal fikirannya, Nabi mengatakan mereka akan sentiasa mengikut hawa nafsunya, dan kemudian di hari akhirat dia mengharapkan rahmat redha daripada Allah Ta'ala. Di hidup melakukan segala maksiat, melanggar segala perintah Allah, di hari akhirat nanti dia mengharapkan rahmat daripada Allah. Nabi mengatakan orang ini tidak cerdik dan tidak waras akal fikirannya. Kita buat jahat kepada seseorang dan dalam pada masa yang sama kita mengharapkan orang itu menyayangi kita. Tak mungkin. Hadis juga daripada At-Tirmizi. Sebab itu Nabi telah menceritakan kepada kita banyak perkara tentang tanda-tanda kecil, tanda-tanda besar di hari akhirat ataupun di akhir zaman sebelum berlakunya kiamat. Para ulama menghitungkan keseluruhan antara tanda-tanda kecil. Ada yang mengatakan 80 hingga 100 tanda-tanda kecil yang pernah diceritakan oleh Rasulullah, dan di sana ada 10 tanda-tanda besar akhir zaman ataupun tanda-tanda besar sebelum kiamat. Sebelum itu terjadi dahulu tanda-tanda kecil 80 hingga 100 lebih kurang bilangannya, dan para ahli ulama yang mengkaji tentang perkara ini, para ahli ulama mengatakan hampir 100% tanda-tanda kecil telah terjadi pada ketika ini. Kalau kita kaji semuanya, keseluruhannya telah berlaku di zaman kita, cuma tinggal lagi tanda-tanda besar yang masih belum keluar. Sebab itu untungnya umat akhir zaman macam kita. Perbezaan antara kita umat akhir zaman dengan umat-umat yang terdahulu, sahabat, salaf terdahulu, beza dan keuntungan yang ada di umat akhir zaman, kita dengar segala cerita tentang akhir zaman dan kita dapat saksikan perkara tersebut terjadi satu persatu depan mata kita dan membenarkan segala apa yang Rasulullah sampaikan kepada kita. Adapun umat-umat yang terdahulu, mereka mendengar tentang hadis-hadis akhir zaman, mereka cuma dapat mendengar dan beriman, percaya apa yang Nabi sebut,
tetapi tidak dapat menyaksikannya. Adapun kita dapat menyaksikan satu persatu. Nabi sebut semuanya terjadi di depan mata kita. Dan antara hadis yang pernah diceritakan oleh para sahabat, bagaimana Rasulullah menceritakan tentang pilihan akhir zaman. Dalam sebuah hadis daripada Amr bin Akhtab radhiyallahu taala anhu, dia pernah menceritakan, "Shalla bina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-fajr wa sa'ida al-minbar fa khatabana hatta hadarat az-zuhur." Pernah suatu hari Nabi solat bersama dengan kami, solat fardu subuh. Nabi duduk solat bersama kami, solat fardu subuh. Selesai sahaja solat, Nabi naik ke atas mimbar dan Nabi memberikan khutbah. Nabi mula berkhutbah dan Ammar ibn Akhtab mengatakan, khutbah pada hari tersebut adalah khutbah yang luar biasa, yang tak pernah lagi Nabi khutbah seperti demikian, yang mana Nabi berkhutbah daripada waktu subuh, lepas subuh sehingga masuk waktu zuhur. Begitu panjang khutbah daripada subuh sampai masuk waktu zuhur. Dan fanazala fasalla, setelah masuk waktu zuhur, Nabi berhenti menunaikan solat berjemaah bersama dengan sahabat solat zuhur. Kemudian selesai zuhur, Nabi naik semula ke atas mimbar, Nabi berikan khutbah ke atas mimbar dan Nabi sambung balik khutbah tadi sehingga masuk waktu asar. Lepas zuhur sambung sehingga masuk waktu asar. Masuk waktu asar, Nabi berhenti seketika dan solat fardu asar secara berjemaah dengan para sahabat. Kemudian Nabi naik semula ke atas mimbar, sambung semula khutbahnya sehingga masuk waktu maghrib. Khutbah yang sangat panjang dari subuh sehingga ke maghrib. Tak pernah lagi rasanya surau kita buat khutbah sedemikian rupa. Cuba kita buat sekali, ikut sunnah, sekali saja buat khutbah daripada subuh sehingga ke maghrib. Dan Ammar ibn Akhtab menceritakan apakah yang diceritakan oleh Rasulullah. Ammar ibn Akhtab memberitahu kepada kita, Nabi menceritakan segala-galanya, ma huwa kain wa ma fa'alamuna fa akhbaruna ma kana wa ma huwa kain. Dia mengatakan Nabi menceritakan kepada kami segala-galanya, apa yang telah terjadi di zaman dahulu kala, semenjak daripada langit bumi diciptakan. Nabi cerita dengan detail bagaimana kaum-kaum umat-umat terdahulu, kaum Ad, kaum Samud, kaum Amalikah, kaum Bani Sabah, Fir'aun, Qarun, segalanya. Nabi cerita kehebatan teknologi yang ada di zaman dahulu, segalanya Nabi cerita. Kemudian kaum-kaum itu dimusnahkan oleh Allah. Kemudian Nabi menceritakan apa yang terjadi di zaman para sahabat, dan kemudian Nabi menyambung ceritanya apa yang bakal terjadi di akhir-akhir zaman, apa yang akan terjadi sebelum kiamat datang, apa yang terjadi di akhir zaman. Nabi cerita dengan detail, hadis yang sangat panjang. Kemudian Nabi menyambung kisah tentang apa yang terjadi selepas daripada kematian, alam mahsyar, alam barzah, titian sirat, syurga, neraka. Nabi cerita dengan detailnya sehingga kan Ammar ibn Akhtab mengatakan, fa'alamuna ahfazuna. Hadis yang sangat panjang daripada subuh sehingga ke maghrib, tak mungkin mereka mampu untuk hafal keseluruhannya. Jadi Ammar mengatakan, jadi mereka yang paling kuat ingatan sahaja, yang ingat apa yang Nabi sebutkan, banyak dapat tangkap. Ada yang para sahabat sempat salin, dia dapat tangkap banyak. Hadis riwayat daripada Imam Muslim. Yang mana yang paling kuat hafazan, dia akan dapat. Dan ramai sahabat-sahabat yang tak ingat, sehinggalah Huzaifah al-Yaman pernah menceritakan, sehingga setelah wafat Rasulullah berlaku beberapa perkara yang terjadi di kalangan umat Islam, kami baru teringat tentang hadis yang Nabi ceritakan dahulu. Berlaku depan mata baru teringat. Huzaifah mengatakan bagaikan seorang sahabat yang telah lama tak bertemu dengan sahabatnya. Bila bertemu setelah 30-40 tahun tak bertemu, bila bertemu kembali akan datang memori-memori lama. Teringat zaman kecil-kecil mandi sungai, mandi parit, datang balik cerita memori lama. Huzaifah mengatakan sebegitulah hadis yang Nabi ceritakan detail tentang perjalanan umat Nabi Muhammad ini. Sehingga kan dalam sebuah hadis yang lain juga pernah Nabi sebut daripada Abdullah ibn Abbas, Nabi menceritakan awwalu hazal amr an-nubuwah, umur umat Muhammad ini ataupun umur umat Islam ini akan melalui 4 peringkat paling utama. Ada 4 fasa, 4 peringkat. Peringkat yang pertama, Nabi mengatakan awwalu hazal amr an-nubuwah, peringkat pertama, umat Islam akan dipimpin, akan melalui kepimpinan daripada para nabi.
ataupun daripada Nabi. Nabilah yang menguruskan seluruh urusan umat Islam. Nabilah yang menguruskan segala-galanya. Dan Nabi mengatakan, kemudian daripada itu, summa yakunu khilafah warahmah. Kemudian daripada zaman kenabian, Nabi sebut akan datang fasa kedua. Fasa kedua iaitu fasa khilafah, zaman pemerintahan khalifah. Itu yang terjadi, kita lihat. Sedangkan Nabi belum wafat waktu itu, Nabi dah tahu akan berlaku zaman khalifah. Satu khalifah daripada Abbasiyah, daripada Umayyah, Abbasiyah, Utsmaniyah, sehinggalah akhir khalifah tahun 1924 Utsmaniyah tumbang. Dan kemudian Nabi kata, selepas fasa khalifah akan datang summa yakunu mulkan wa rahmah. Nabi kata, habis sahaja fasa khalifah, datang fasa yang ketiga, peringkat ketiga, urusan umat Islam akan diuruskan oleh raja-raja. Nabi sebut, lepas Nabi lepas khalifah, raja-raja. Itu realiti kita dapat lihat di depan mata kita. Di zaman khalifah dahulu, mana ada raja-raja di tanah Arab, hatta Raja Saudi, Raja Qatar, Raja Oman, raja-raja yang hebat yang ada pada ketika ini. Di zaman khalifah dahulu tak ada pun, tak ada kekuasaan, tak ada langsung, tak ada tentera, tak ada apa, tak ada nama pun raja-raja yang ada sekarang hatta di Nusantara kita. Setelah ketiadaan khalifah, barulah lahir raja-raja yang banyak di tanah Arab dan pelbagai raja. Dan Nabi mengatakan umat Islam akan diurus oleh raja-raja. Kemudian datang fasah yang berikutnya, iaitu summa takunu imarah warahmah. Kemudian datang fasa yang keempat, fasa selepas daripada raja-raja. Nabi kata urusan umat Islam akan diuruskan oleh imarah. Imarah ni apa? Pemimpin yang kamu lantik. Kamu lantik pemimpin itu bukan raja, bukan khalifah. Kamu bermusyawarah dan kamu melantik seorang pemimpin imarah di kalangan kamu, dan imarah itulah yang akan menguruskan urusan umat Islam. Dan realiti apa yang kita lihat di zaman kita, hatta di tanah Arab sekalipun, raja-raja yang ada di tanah Arab, hatta di Saudi sekalipun, raja yang ada pada ketika ini sudah tidak memiliki kuasa yang mutlak. Kuasa yang mutlak di Saudi pada ketika ini diambil alih oleh Perdana Menteri yang melantik dirinya sebagai Perdana Menteri. Muhammad bin Salman melantik dirinya menjadi Perdana Menteri, dan dialah yang menguruskan urusan yang ada di bumi Mekah pada ketika ini. Begitu juga kita lihat negara jiran-jiran kita. Di Indonesia dahulu ada raja-raja, pada ketika ini sudah tiada dah raja-raja. Jiran kita yang pernah diberi nama sebagai Temasek, suatu ketika dahulu diuruskan oleh raja. Pada ketika ini tiada dah raja. Yang menguruskan urusan mereka adalah Presiden imarah yang dilantik oleh mereka sendiri. Nabi mengatakan begitulah fasa yang akan dilalui oleh umat-umat Islam, 4 fasa ini. Dan pada ketika 4 fasa ini, Nabi menyatakan warahmah, masih lagi ada rahmat, kasih sayang daripada Allah Ta'ala. Dan kemudian Nabi mengatakan setelah 4 fasa ini berlalu, summa yatakallamu alaihim takalumal khumur, akan datang fasa yang kelima. Fasa inilah yang akan menghabisi umat Islam, fasa yang sangat kritikal. Nabi mengatakan yatakadamu alaihim takalumul khumur, kamu semua akan dikerumuni oleh musuh seluruh dunia. Selain daripada umat Islam, mereka semua akan mengemuruni kamu, bagaikan keldai datang mengemuruni makanan mereka. Nabi sebut semua yang bukan Islam akan bersepakat untuk mengemuruni kamu. Sehingga kan dalam sebuah hadis Nabi ada menyatakan yushikul umam an tuda'a alaikum kama tuda'al aklata ila qasatiha. Aku sangat risau akan datang satu ketika nanti umat seluruh dunia, agama seluruh dunia bergabung akan meratah kamu bagaikan mereka meratah satu hidangan yang dihidang di depan mata mereka. Diratah sedikit demi sedikit, kamu menjadi bahan ratahan ataupun hidangan makanan kepada mereka. Para sahabat pelik, sebab di zaman Rasulullah dahulu umat Islam kuat, gagah, perkasa. Para sahabat tanya, amin qillatina ya Rasulullah inda izin, wahai Rasulullah, apakah disebabkan bilangan kami terlalu sedikit pada ketika itu sebab diratah sedemikian rupa? Nabi mengatakan tidak. Walakinnakum gusa isail, tidak, sesungguhnya bal antum yawma idzin kasir, bilangan kamu pada ketika itu terlalu banyak. Bilangan kamu adalah antara yang terbanyak di kalangan mereka. Realiti di zaman kita, umat Islam bilangannya 2 bilion lebih.
hampir menandingi ataupun menyaingi umat Kristian. Pada ketika ini umat Kristian yang paling banyak bilangan di dalam dunia, dan umat Islam hampir menyaingi. Mereka pengkaji mengatakan mungkin 2030 umat Islam sudah mula dapat menyaingi bilangan umat Kristian. Itulah yang Nabi kata, bilangan kamu adalah antara yang terbanyak di kalangan umat-umat yang ada di seluruh dunia, tetapi kamu akan diratah oleh mereka. Walakinnakum Musa karusa Isail, bilangan kamu yang banyak itu bagaikan buih-buih yang dihanyutkan oleh aibah, bagaikan buih-buih yang dibawa oleh air banjir. Disebabkan apa? Nabi mengatakan disebabkan pada ketika itu Allah Ta'ala telah mencabut rasa gerun dalam jiwa musuh kamu terhadap kamu. Kamu telah hilang rasa guru, rasa mahabah, rasa kehebatan dalam jiwa umat Islam telah hilang, dicabut oleh Allah Ta'ala, dan Allah mencampakkan satu jenis penyakit wabak dalam jiwa umat Islam pada ketika itu, disebut sebagai wabak al-wahan. Nabi sebut la yaghzifanallahu fi qulubikumul wahan. Allah Ta'ala mencampakkan satu jenis wabak penyakit disebut sebagai wahan dalam jiwa kamu. Apakah penyakit wahan ini? Nabi, para sahabat bertanya, ya Rasulullah, wa man wahnu? Apakah penyakit wahan ini? Nabi mengatakan hubbud dunya wa karahiyatul maut. Kamu terlalu mencintakan dunia pada ketika itu sehingga menyebabkan kamu terlalu takut akan kematian. Kamu terlalu mencintai dunia, akhirnya musuh-musuh kamu dapat pegang kamu dengan dunia, dengan harta benda, dan kamu terlalu sayang, hilang harta benda, terlalu sayang akan dunia, dan kamu sangat takut akan kematian, sangat takut untuk menegakkan kebenaran, disebabkan kamu takut bila tegak kebenaran kamu akan ditekan, akan hilang dunia daripada kamu. Kamu sangat takut pada ketika itu. Hadis riwayat daripada Abu Daud dan Imam Ahmad. Dan hubbud dunia ini jugalah antara yang paling dirisaukan oleh Rasulullah SAW, yang mana Nabi pernah cerita dalam sebuah hadis tentang, Nabi kata suatu kisah yang mana sahabat sedang duduk bersama dengan Rasulullah di dalam masjid. Cerita yang diceritakan oleh Sayyidina Ali, hadis diceritakan oleh Sayyidina Ali, ketika kami sedang duduk dalam masjid, kemudian tiba-tiba datang seorang sahabat, Mus'ab ibn Umair. Mus'ab ibn Umair ini adalah antara sahabat-sahabat yang sebelum Islam, dia adalah antara sahabat yang kaya, mewah hidupnya, disebabkan ayah kepada Mus'ab ibn Umair ini adalah seorang ketua hakim ataupun ketua qadi yang ada di Madinah pada ketika, yang ada di Mekah pada ketika itu. Tetapi setelah dia masuk Islam, keluarganya sekat segala hartanya, kemudian dia hidup dengan penuh kesusahan. Dia berhijrah dengan Rasulullah ke Madinah, hidup dalam kemiskinan. Ketika Nabi sedang duduk dengan para jamaah, Nabi sedang duduk memberikan wasiat kepada para sahabat, Mus'ab ibn Umair masuk ke dalam masjid memakai pakaian yang penuh dengan tampal-tampal, bercompang-camping, penuh dengan tampal-tampalan. Ketika Nabi melihat Mus'ab, Nabi menitiskan air mata, Nabi menangis. Dan kemudian para sahabat pun tahu Nabi menangis kenapa, sebab keadaan Mus'ab sedemikian rupa. Dan kemudian Nabi bertanya kepada sahabat, kaifa bikum iza wada ahadukum fi hullatin wa raha fi hullah. Bagaimanakah nasib kamu nanti di suatu ketika harta kamu melimpah ruah sehinggakan kamu memakai pakaian pagi, pakaian lain, kamu masuk rumah pakaian lain, kamu keluar daripada rumah berpakaian dengan pakaian yang lain, kamu kembali ke rumah berpakaian yang lain, petang hari kamu keluar daripada rumah dengan pakaian yang lain. Bagaimanakah keadaan kamu pada ketika itu? Wa budi'at baina yadai sufha wa rufi'at ukhra, dan hidangan makanan kamu dihidangkan sebelum habis hidangan itu kamu menjamah, diangkat dihidangkan dengan hidangan yang lain, maksudnya makanan bermewah-mewah pada ketika itu. Wasatakum buyutakum kama tasturun al-Ka'bah, dan mengatakan dan pada ketika itu kamu menghiasi rumah kamu lebih cantik, lebih megah daripada hiasan yang ada di Kaabah. Di zaman Rasulullah dahulu, rumah yang paling mewah adalah Kaabah, dihiasi dengan pelbagai hiasan, dengan lakaran-lakaran emas. Kaabah lah yang paling cantik. Adapun rumah Nabi, rumah para sahabat, rumah masyarakat pada ketika itu, rumah-rumah yang biasa sahaja. Kaabah adalah rumah yang paling cantik. Tetapi Nabi sebut, akhir zaman nanti kamu akan menghiasi rumah kamu lebih hebat daripada Kaabah, dan pada ketika itu harta kamu berlimpah ruah. Bagaimanakah keadaan kamu pada ketika itu? Para sahabat mengatakan,
Nahnu yawma idzin khairun minal yawm ya Rasulullah. Kalau begitu wahai Rasulullah, keadaan kami pada ketika itu lebih baik daripada apa yang ada pada waktu ini. Natafarraqu bil ibadah wa nadfil mu'nah. Kami dapat fokus kepada ibadah. Kami akan beribadah sepenuh masa. Disebabkan apa? Segala keperluan hidup kami telah mencukupi. Makan, minum, pakaian lengkap. Rumah kami dah lebih cantik daripada Kaabah. Tak perlu dah kami nak keluar sibuk cari duit mungkin tak. Kami dah senang pada ketika itu. Kami boleh berikan tumpuan fokus 100% untuk beribadah. Dan Nabi senyum pada ketika itu. Dan Nabi mengatakan, la, tidak. Antumul yaum khairun minkum yawma izin. Ketahuilah sesungguhnya kamu pada hari ini jauh lebih baik daripada apa yang ada pada ketika yang akan datang tersebut. Hadis riwayat daripada At-Tirmizi. Itulah realiti apa yang terjadi di zaman kita. Kita lihat makanan bermewah-mewah, pakaian bermewah-mewah, rumah kita mewah dahsyat. Memang betul seperti apa Nabi sebut, lebih mewah daripada Kaabah pada ketika ini. Tetapi realiti untuk nak beribadah, masjid surau kita lebih kosong daripada apa yang ada di zaman Rasulullah. Untuk nak beribadah terlalu berat nak dibandingkan apa yang ada di zaman sahabat-sahabat dahulu. Itulah yang Nabi sangat risaukan tentang kemewahan harta-harta tadi. Sebab itu Nabi sebut tadi, jangan, ataupun Nabi sebut akhir zaman kamu semua akan dikeroyok oleh musuh-musuh seluruh dunia disebabkan terlalu cinta akan dunia dan terlalu takut akan hari akhirat, terlalu takut akan kematian. Dan dalam satu hadis juga Nabi pernah menceritakan di dalam masjid, sahabat menceritakan ketika kami masuk ke dalam masjid dan Nabi sedang duduk berbincang dengan para sahabat, Nabi membacakan surah At-Takasur, Alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Kamu semua akan dilalai dan dilekakan dengan tamak menghimpunkan harta yang banyak. Alhaakumut takasur, kamu akan sentiasa dilalai dileka untuk mencari kekayaan demi kekayaan sehingga bila? Hatta zurtumul maqabir, sehingga kamu menziarahi liang lahat, kamu mati dan masuk ke dalam liang lahat, masuk dalam kubur baru tersedar rupanya apa yang kita buat selama ini sia-sia. Dan Nabi kemudian yang mengatakan kepada para sahabat, yaqulu ibnu Adam mali mali mali. Anak Adam sentiasa mengungkapkan kata-kata hartaku, 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 duit aku, duit aku. Duit ini adalah hasil daripada titik peluh, hasil daripada usaha aku. Siapa yang miskin, dia malas, tak nak belajar, tak nak mencari rezeki. Yang aku kaya duit banyak sebab aku rajin. Dia rasa duit itu adalah hak dia dan atas usahanya sendiri. Dan Nabi kemudian yang mengingatkan kita, Nabi mengatakan, wahal laka ya bani Adam min malik. Ketahuilah wahai anak Adam, sesungguhnya duit, harta yang kamu miliki keseluruhannya cuma ada 3 sahaja. Harta yang kita miliki banyak, tapi Nabi kata jika dipecahkan harta itu ada 3 sahaja. Pertama sekali, ma akalta fa'aflaita. Segala apa yang kamu miliki dan barang itu adalah makan dan minum kamu untuk jasad kamu. Semua yang kamu makan dan kamu minum, itu sahaja harta kamu yang pertama. Dan itu akan binasa. Setelah kamu makan, makanan itu akan binasa. Sehebat, semewah manapun makanan tersebut, kamu belilah dengan harga yang paling mahal sekalipun. Kita sebut durian musangking, antara durian yang paling mahal. Belilah semahal mana pun musang. Kamu makan saja, habis musnah dah musangking. Habis dah harta itu. Kamu minum saja habis. Nabi sebut itu yang pertama. Harta yang kamu makan dan kamu minum, dan harta itu akan binasa. Yang kedua adalah ma labista fa'ablaita, ataupun apa yang kamu pakai, apa yang kamu gunakan dalam kehidupan kamu. Pakaian, rumah, kenderaan, tanah, harta, semua yang kamu gunakan, kamu akan guna semahu kamu. Harta yang kedua adalah apa yang kamu gunakan, dan perkara yang kamu gunakan itu juga akan buruk, luluh, lusuh dan akan musnah juga perkara tersebut. Kenderaan kita semakin hari semakin tua dan semakin akan musnah. Begitu juga segala apa yang kita miliki, hatta harta dah rumah pun setelah kita meninggal habis musnah segalanya. Itu harta yang kedua akan musnah juga seluruhnya. Nabi mengatakan tetapi di sana ada harta yang ketiga, au
tasaddaqta fa amdaita. Harta yang ketiga ini adalah harta yang kekal abadi, iaitu segala harta yang kamu sedekah dan infakkan di jalan Allah. Harta ini tidak akan musnah selama-lamanya, akan menemani kamu di yaumil mahsyar nanti, akan menemani kamu di hari akhirat nanti, menjadi pemberat kepada amalan-amalan kamu di hari akhirat nanti. Hadis riwayat daripada Imam Muslim. Sebab itu Nabi mengingatkan kepada kita, antara tanda akhir zaman, kita akan dikeroyok oleh musuh seluruh dunia, dan realiti apa yang terjadi di zaman kita itulah yang terjadi. Segenap penjuru